Sebagai seorang pendidik, pernah tak kita berhenti sekejap dan betul-betul fikir pasal bahasa yang kita guna hari-hari? Adakah ia betul-betul jadi alat bantu ataupun tanpa sedar, ia jadi penghalang? Hari ini, jom kita kupas macam mana setiap perkataan kita sebenarnya membentuk dunia pelajar-pelajar kita. Inilah persoalan paling utamanya. Adakah bahasa kita ni ibarat jambatan yang menghubungkan pelajar dengan ilmu pengetahuan? Ataupun, tanpa kita sedar, kita sebenarnya sedang membina satu dinding tebal yang memisahkan mereka daripadanya? Okey, mari kita mulakan dengan terasnya. Di sebalik setiap interaksi yang sopan, terutamanya dalam budaya kita kan, ada satu prinsip asas yang sangat penting, iaitu menjaga air muka. Inilah kunci dia untuk kita faham kenapa pilihan kata-kata kita tu sangat-sangat berkesan. Lebih-lebih lagi dalam dunia pendidikan. Jadi, apa sebenarnya maksud menjaga air muka ni? Senang cerita macam ni lah. Bila kita berkomunikasi dengan sopan, kita bukan saja jaga maruah diri kita sendiri. Tapi pada masa yang sama, kita juga jaga maruah orang yang tengah dengar. Ia satu situasi menang-menang kan? Tak ada siapa yang rasa terancam, tak ada siapa rasa dimalukan. Tapi penting untuk kita faham betul-betul, kesantunan ni bukan sekadar nak jadi baik je tau. Ia lebih mendalam. Ia sebenarnya satu kebijaksanaan sosial. Satu kemahiran untuk kita baca keadaan sekeliling dan pilih kata-kata yang paling tepat untuk situasi tersebut. Baik, sekarang mari kita pecahkan lagi konsep ni. Cuba bayangkan komunikasi yang berkesan tu macam sebuah rumah yang kukuh. Ia perlukan tiang-tiang seri yang kuat kan? Ada 5 tunggak utama yang menyokong komunikasi kita, terutamanya dalam bilik darjah. Kalau satu tiang ni boyang, seluruh struktur tu boleh terjejas. Tiang yang pertama, kehalusan bahasa. Maksudnya, kita pilih perkataan yang lembut, yang buat pelajar rasa selamat nak mencuba, tak takut nak buat silap. Kedua, kejelasan mesej. Arahan yang jelas dan tak pusing-pusing tu sebenarnya satu bentuk hormat kepada masa dan usaha pelajar. Ketiga, kesesuaian konteks. Ini skill kita untuk bezakan cara cakap di kantin dengan cara bagi maklum balas akademik. Tak sama kan? Keempat, kepekaan sosial. Ini pasal empati. Kita kena sentiasa peka supaya bahasa kita tak buat sesiapa pun rasa terpinggir. Dan yang kelima, norma budaya. Kita hormat cara komunikasi setempat supaya mesej kita tu diterima baik dan senang masuk. Teori memang penting, tapi majisnya berlaku bila kita tengok benda ni dalam tindakan. Jom kita lihat macam mana prinsip-prinsip ni boleh dihidupkan dalam situasi bilik darjah yang sebenar. Okey, bayangkan situasi biasa ni, kelas tengah riuh rendah. Kalau kita tegur, awak semua bising, bunyinya macam satu tuduhan kan? Dan suasana boleh jadi tegang. Tapi, cuba kita tukar sikit je kepada, baik, kita fokus semula. Nampak tak? Ia terus berubah jadi satu ajakan untuk bekerjasama. Hasilnya mungkin sama, kelas kembali senyap, tapi yang paling penting, air muka pelajar terjaga. Prinsip yang sama juga terpakai dalam dunia digital sekarang ni, dalam email atau WhatsApp. Cuba lihat beza mesej seorang pelajar ni. Ayat "saya nak jumpa doktor" kedengaran macam mendesak kan? Macam menuntut sesuatu. Tapi bila diubah sikit je, "saya ingin memohon masa untuk berjumpa doktor", mesej itu terus berubah daripada kasar kepada penuh hormat. Ia menunjukkan yang pelajar tu faham konteks dan hormat peranan pensyarahnya. Contoh-contoh tadi nampak macam perubahan kecil pada ayat kan? Tapi sebenarnya ia lebih daripada tu. Ia adalah satu perubahan cara berfikir. Jadi, apakah impak jangka panjangnya bila kita amalkan kesantunan ni secara konsisten? Percayalah, kesannya sangat mendalam. Bila kita amalkan, kita sebenarnya sedang mewujudkan suasana kelas yang selamat dari segi psikologi. Hasilnya, pelajar tak akan takut nak bertanya atau berkongsi pendapat, komunikasi pun akan jadi lebih efektif, bukan lagi sahala dari kita je. Dan akhirnya, inilah matlamat kita semua kan? Pembelajaran yang bukan sekadar dihafal untuk lulus peperiksaan, tapi yang betul-betul difahami dan kekal bermakna untuk mereka. Dan kena ingat, kesantunan ni ada 2 lapisan. Ada lapisan asas macam ucapan terima kasih atau minta tolong. Ini benda harian yang kita amalkan. Tapi ada juga lapisan yang lebih mendalam, yang berkendala, yang perlukan kita berfikir sejenak tentang konteks sebelum bersuara. Kehebatan kita sebagai komunikator terletak pada keupayaan kita untuk menguasai kedua-dua lapisan ni. Jadi, perkara paling penting yang perlu kita ingat daripada kupasan kita hari ini ialah, cara kita berbahasa itu bukan benda remeh. Ia bukan sekadar hiasan dalam pengajaran kita. Sebaliknya, ia adalah teras utama, tulang belakang untuk menjadi seorang pengajar yang benar-benar hebat dan berkesan. Jadi, saya tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan.
Esok, bila anda masuk ke kelas atau bila anda menulis email anda yang seterusnya, apakah satu perubahan kecil yang akan anda lakukan dalam bahasa anda untuk membina lebih banyak jambatan dan bukannya dinding untuk para pelajar anda?